Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just yuk kampung Fajar dalam Long Hill. Simbah kata cause we real, kam lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simbah kata cause we real, kam lepak di BYB sama Bukit Yasi, Insya will be. Hello, what's up? Selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys For Real. Dan episod ini ditajuk oleh Crunchy Crumble SG. Jangan lupa follow dorang di Instagram @crunchycrumblesg. Jangan lupa tengok apa 4 kuih yang dorang ada. Dan apa lagi, belilah Crunchy Crumble SG. Jika anda mahu tahu perisa-perisa yang mereka ada adalah Cornflakes Cranberry Cookie, Cranberry cookie, Chocolate Coated Cornflakes, sedap. Cornflakes Honey, dan Sedap. juga Cornflakes Honey with Chocolate Cheese. Sedap. Betul, dan jangan lupa bila buat order tu gunalah promo kod kami BYB Raya untuk dapat 15% diskaun bila korang beli 2 botol ke atas. Promo kod ini juga berakhir pada 14 hari bulan ini. So jangan tunggu-tunggu. Ya, jangan tunggu-tunggu. Head over to Crunchy Crumble SG punya bio. Ada Google Form. Korang klik on the Google Form, order di sana, and orang akan contact korang once dia orang dapat korang punya order. So apa lagi tunggu? Pergilah ke Crunchy Crumble SG, pakai hashtag BYB Raya untuk dapat 15% off 2 botol ke atas. Alright. Dan seterusnya, kata-kata hari ini Pak Udin Setiawan. Suruk papan, tarik papan. Jangan lupa makan lemak T-Rex. Khasiat. Suruk papan, tarik papan, aku ambil papan, hentak kepala kau. Alright. Tak ada, kau just belanja macam gitu Like gitu aku tak apa nama cik pada T-Rex lemak T-Rex. Mana dapat kuali besar itu? Tak, sebab tadi kita tengah berbual pasal primitive food Tak ada, tadi actually aku nak inject satu benda Pak. Kau cakap cherry tomatoes tu berry kan. Aku dah google Pokemonnya berry sahaja. Tu aku cakap tak apalah, nanti tak sampai. Raspberry. Aduh. Dah lupa lah berry-berry sedorang apa. Ya, okay, actually to answer the question lah. Actually tomato tu fruit lah. Oh, fruit Chili pun fruit. Serius lah? Chili is fruit. Yes. Makan lah kau fruit chili. Dia ni memang boleh makan chili tak boleh. Dia ni makan cili gila weh. Gila, dia lagi gila dari kita weh. Tak ada. Tadi kau ada ni game untuk kita. Oh yes, yeah. Okay, so episod kali ni nak kedeng kita kedeng episod pada malam ini. Okay, so pada episod kali ni kita we gonna go away from food lah. Okay, so aku actually nak tanya korang. So korang tahu movie Matrix kan? Tahu? So Matrix bila siapa Morpheus Morpheus, yes. Morpheus introduce dekat Neo. Blue pill or red pill kan? So it's either you want to live in reality or know the truth kan? So live in the simulation or you want to know the reality lah. So aku ada this thing, dia similar concept, but aku just nak tanya korang, kalau korang given the chance to restart your life, right, with whatever knowledge yang kau dah ada sampai ke tahap sekarang, ataupun kau nak restart life kau with no prior knowledge of anything, okay, tapi you've been handed over with a substantial amount of money in the billions. Kira duit tak lepas lah, tak habis punya. So alright, mana satu kau akan pilih? So mana satu, red pill? Okay, red pill knowledge lah. Knowledge, red pill Blue pill is wealth. Kalau nak start lu? Unlimited wealth. So kalau aku akan ambil blue pill. Blue pill. Pasal sekarang aku bengap. So aku tak banyak knowledge nak. Dengan knowledge yang aku ada sekarang, aku tak boleh buat duit pun. Kalau aku dulu ada, yang aku tahu buat anak. Okay. So aku akan ambil blue pill. So dengan money yang aku ni kan, aku akan, I mean definitely the lifestyle will change. Okay, dulu tak ada apa tu duit, sekarang aku ada tu apa, betul tak habis duit.
Aku dah jadi Bruce Wayne bro. Sorry sebut lu punya idol Tak apa. Tapi betul apa kalau dengar untuk aku lah. Tak ada Dick Grayson. Siapa? Dick Grayson. Oh ni Robin. Alright. So dengan duit tu lifestyle will change, everything will change lah, senang kata kan. Aku punya maybe aku parents aku akan confirm hantar aku to the best of the best punya class. They start the life lah kan. I think probably I would be sent to a very good school, and I will meet with a lot of inilah orang yang aku punya circle of friends akan menjadi gitulah. Alright. Okay, understand. Macam mana aku nak elaborate lagi Alright, sampai di situ sahajalah buat masa ni. Tapi aku rasa kalau aku aku will go with the same as Justin Blue Pill. Wait, the red pill, kau you are reborn with the knowledge that you have right now, the memories, the feeling you having sekarang ni kan. Everything lah. Aku rasa Blue Pill lah. Betul lah. Kurang because the red pill consider dia ada banyak drawback pada aku lah. Dia ada banyak drawback gila. So yes, you are born with the knowledge of what you have. Maybe bila kau born tu iPhone belum ada. Kau tahu iPhone meletup ke satu hari, kau boleh buat iPhone lah kan. Tapi masalahnya you are born back with all the feelings that you have right now. Okay? Kira kan the people that you love, the memories that you forge, ni semua not about memories. Kira you don't know about family members apa ni semua. Okay, friends, so it's just knowledge. Apa yang kau dah pernah belajar dari kalau sampai ke hari ni. Kalau kau cakap macam the feelings I had dengan itu lagi susah tu. Kan? Itu susah. Aku tak boleh tak ada anak aku sekarang. Okay, so isteri aku yang cantik let's say tu kalau yang kau cakap pasti nak continue. Okay. Kalau kau cakap macam itu knowledge kan, then aku will take the opposite. Aku will take the knowledge lah, because there's feeling doesn't play a part in this situation. Then go with knowledge lah. So you want to restart your life with the knowledge that you have right now. Yeah, because you know what works and what not works. So kau boleh grind diri kau daripada that bila kau kecil tu. That mean kau dah tahu, okay, aku dah tak boleh main. Aku cuma ada berapa tahun je untuk live. So sekarang ni aku tahu lagu apa tu let's say Bruno Mars Satori Fly. Okay, aku yang akan jadi producer lagu ni. Kirakan kau yang buat. Sebab I see lah. Belum lagi you, atau kau nak jadi iPhone, Android, whatsoever. Kau tahu what works apa. So kau grind pelan-pelan, then kau buat that, then duit will never be a problem after that. Sebab kau know what works, what doesn't work. I see. But Blue Pill aku rasa kita need to put a restriction and rule sikit lah bro dalam ni benda. Kalau kau cakap macam Blue Pill just $10,000, maybe aku red pill lah. Yeah, because kalau let's say Blue Pill kau cakap money will not macam takkan habis. Itu a bit like senang lah. Let's say aku bagi kau aku bagi kau red pill, knowledge and all your feelings, all kau punya memory, your past life. In Japan kau isekai. Okay. Bukan hentai Rebirth kira. Then after that Blue Pill, kau born with $1 million your whole life. 1 billion 1 million 1 million 1 million je. Okay, whole life. And daripada kecil. So mana satu kau nak ambil? Isekai without a second thought. Isekai. Okay. Reason kenapa aku cakap sorry aku tadi lost. Isekai apa lagi? Rebirth with your feelings and your knowledge. Okay continue. Aku akan pilih isekai pasal right, memang okay. So with whatever that you already know of course kau tak tahu semua benda, but aku rasa with whatever that you already know, you can definitely make better choices. Kau tahu already what is going to be the choice that is going to akan bring up mistakes. So from there kau dapat buat keputusan yang betul. Okay, faham. So from there you can definitely, when we talk about making the right choices, is being a better version of yourself, right? So given the opportunity to actually restart with whatever that you already know, you definitely want to work towards a different path yang kau boleh make better choices. Then of course
kau tahu macam dulu kau pergi sekolah kau tak nak belajar. Habis tapi sekarang kau dah restart kan. Kau tahu, okay, aku patut belajar. Aku patut belajar, aku will follow this route. Then from there macam kau cakap lah, once you already have the knowledge, with the already current knowledge yang kau ada, you build on your knowledge. Pasal learning is never ending. Sampai kau ketua pun ada benda baru yang akan keluar. So with the thing that you already know, you build towards a better, more stronger foundation lah. Kau dah ada solid foundation of things. You already know what works and what doesn't work, macam kau cakap tadi kan. So from there you can have different opportunities, more variables, more doors for you to actually open up and do things. Yeah, so Right, that's why when kalau kau tanya aku akan pilih knowledge. Red pill lah Yeah. Ada white pill tak? Aku pening Panadol. Tapi aku rasa kau kita still blue pill lah. No. The thing is kalau kau cakap $1 million only, pasal tadi dia kasih senang apa, duit tak habis, then I take the duit tak habis lah. Tapi kalau $1 million ya, Tapi it's Kai siapa? Isekai. Nama dia lagi? Isekai. Isekai. But then come to think, yalah memang dengan with the power of money, with strong financial, kau boleh achieve everything. But then with money, but if you don't have the wits or the intellect, what's the point? Aku agree, tapi aku want to go with It's a on the fence punya sebab ni lah. aku want to go with the red pill, tapi aku more towards to the blue pill. Sebab yang saya, kalau aku were to reborn with all the memories and feelings aku had, aku tak tahu how aku will live my life. Because kau kena ingat bila kau reborn balik, tak semestinya siapa-siapa yang kau pernah jumpa kau akan jumpa lagi. Betul. Memang lah, memang. Betul. So kau imagine, let's say macam let's say aku sekarang partner aku aku reborn, and with the knowledge, with all the love, Betul lah, love lah, cakap lah love feelings yang aku had for my partner, is still there. Betul. But aku tahu that ni reborn, aku okay. partner kalau dengar sekarang, ni partner kalau dengar ni cakap, why if you reborn you never find me again. Okay. Sekarang macam gini, aku nak tweak sikit Okay, sekarang aku partner kau Okay. Engkau dah reborn. Okay. Habis let's say kau dapat jumpa aku bila kau in makan lah, take about teenagers. Okay, macam mana kau nak cakap dengan aku yang we are a thing lah in the upcoming future ni? Susah siul. Tak, okay. Yes, who are you? Hi, my name is Udin. What a name. What a name. Yes, Udin, how can I help you? Who are you? I just want to say that what you're going through now, you can handle it. Ada yang lagu sedih? Kasih. Dah lah. Kau tepuk tangan. Hey, kena tembak. Ayo. Ya boy, for real. Dia ni dah semua benda dah picit dah. Dia dah tak boleh fikir lah. Tak ada lah. Tak ada. Okay. Then Aku kalau boleh, tak apalah, kau masuk Netflix balik je lah. Sekejap. Sorry everyone, ada gangguan technical sedikit. Kita masuk Netflix balik. Okay, nak masuk Netflix balik. Okay, so aku so tadi kau cakap apa? Dia susah tu. Try. Kau kena macam what do I say, pitch kat aku lah, macam nak buat aku jatuh cinta kat kau lah, maybe. Hi, let's say nama kau Funana. Funan, okay. Hi Funan, my name is Udin. Hi Udin. I know this sounds crazy. Yeah, okay. But we kind of know each other. I don't think so. Who are you? Yeah, I mean like not now. Okay. Word dah stumble sikit. Kira kan dah macam rasa sedih. Dah wobble je. Dah wobble. Kau stand by. Then if I were to tell you this, you won't believe me. Okay. But babe, kira kau member Babe, apa ni? Dia ni angkat drug ke? Boy, kau okay tak okay boy? Matai Fanun. Funan. Matai Bukan dia member. Mungkin kita perempuan lah, dua-dua perempuan. Fanun. Boy, kau okay tak boy?
Okay, cuma aku cuma nak bilang Funan satu benda lah. Okay. Apa siap? Patata. I just want to say that no matter what happen, Okay. my feeling for you are still the same. Okay. I hope that you can give me a chance to get to know you. Psycho. Tak adalah babe. Habis dia ni siapa tiba-tiba datang nak cakap yang kita know each other. I tak kenal dia pun. Baby, terus baby yo. Alamak, terus baby. Baby, I know the colour you like. Okay, apa colour yang I suka? 1, 2, 3 cakap together. Okay, 1, 2, 3 red. black. Tengok you salah. Macam black. Tak dengar. You cakap red, I dengar. Salah. You yang suka red. Mana ada. Terus together. Tapi susah kan. Susah. Sekarang kau dah buat aku gitu kan. Okay, sekarang kau jadi perempuan, kau jadi lelaki. Kau try. Kau tak berapa susah kau nak jawab benda tu. No. The thing is, kita tak. Aku jadi perempuan. Kau try lah. Kau jangan naik. Jangan naik lah. Kira isteri aku lah. Isteri kau. Tapi nama sama juga Funan lah. Susah siapa ni. Aku nak cakap apa dengan dia. Yang kau ada anak semua. Tak boleh lah ya. Babe, kan. kenapa lelaki ini di depan kau? Satu hari aku akan kahwin dengan kau, kita ada anak. Kau tengok 3 lah. Aku gitu je. Kira datang lah cakap Assalamualaikum. Jawab lah Assalamualaikum. Salam. Satu hari aku akan kahwin dengan kau, kita ada 3 anak. Kau tak kenal aku siapa, kau akan cari aku meh. Daddy. Tak lah, tapi susah siapa. Kau punya tu dah macam stres sangat. Tak tahu macam nak bilang kau. Macam mana saya nak bilang Habis ni letak jumpa kau, letak aku tak pernah jumpa kau. Letak kita jumpa dekat kerja lama. Kita jumpa kerja lama. Cakap Din, habis kau macam kita kenal kat this particular ad hoc kan. Kita kenal kat this particular ad hoc. So aku cakap Din, in the future nanti kita akan buat podcast tau. Podcast apa benda sih? That time belum ada podcast. Dia macam ala-ala radio lah Din. Oh serius lah? Pasal kau akan buang aku nanti dekat tempat ni. Kau akan buang merepek dengan aku. Nanti kau akan ada idea. Nanti kau akan buat. So apa kata kita buat sekarang? Wow. Kita buat dulu. By the way, nama kau? Aku belum introduce nama Belum. Orang panggil aku Sem. Sem. Oh, okay. Sikit je Sem. Itu aku rasa ni paling susah. Bila kau dah let's say kau punya jalan cerita, kau di ball, kau have the choice to go the same life, to find the same people, or kau can choose a different route to just forget all the people that you know and kau just start a new life. Betul je. Tapi high chance aku rasa kalau aku start new life je terus. There's no point of kau trying to know. You can kenal dorang balik. Betul. Tapi the thing is kau nak tahu asal susah? Spiderman last part pun give up. Yang part dia jumpa MJ lah balik. MJ buat kopi. Tapi dia ada cakap MJ main lain. Ada. So kau kena find out. Kan dia ada cakap. Dia ada cakap something yang only MJ will say. Yeah, so something like why expect disappointment. Yes. Expect disappointment so you won't be disappointed. So correct. itu part MJ macam trigger sikit. So kau kena cari deadline yang kau dengan that macam aku dengan wife aku. Kalau wife aku dengar and aku boleh, korang boleh tanya, aku line dengan wife aku is everything is gonna be okay. Yes, itu kita punya line daripada kita matai sampai sekarang. Macam apa-apa problem pun it's going to be okay. Mesti ada jalan keluar meh. Right. So kita try cari tu line. Maybe bila kita buat jumpa satu line sekarang for real lah. For real lah. Kata-kata hari ini Pak Samborno. Kata-kata hari ini, stay for real. Makanlah pisang hari-hari. Kau je tak makan pisang. Stay for real. Dengarlah Backyard Boys hari-hari. Yalah, but I mean, okay, sekarang korang sendiri dah kira in a way talk about this kan. So you see how hard it is, kira in terms of knowledge bila kau dah tahu the path that you're gonna take, kau dah tahu what the path that you used to take, you already have that knowledge of everything. Example macam tadi kau cakap corporate knowledge tak banyak. Betul. But then okay, now I ask you back Bagger deal siapa punya? Kita lah. Wife aku jalan tak? Jalan lah. So when you restart, you have that already. Kau tahu that works. And if given a chance, you can actually start Bagger deal at a sooner, earlier. Aku fight balik. Aku fight that point. Asal?
Dia start bag deal kan dengan wife. So kalau dia patah balik, dia start bag deal, dia akan sedih sebab he's gonna start bag deal not with his wife. No, but that's the thing. You are using that knowledge yang kau dah ada untuk start bag deal. Sekarang dia dah tahu tau macam nak bikin. So ini kira bila dia start, dia belum jumpa, kau belum jumpa isteri kau So kau tahu isteri kau favourite tau bag deal. So mana tahu kau start, kau jadi boss of a big boss. Kau dah ada kira kau punya own big kitchen, central kitchen. Kau punya bagadil kira dah meletup lah. Wife kau suka bagadil. So mana tahu daripada sana dia jadi loyal customer. Betul. Kau jumpa dia juga. Betul. Pasal apa? Jodoh takkan salah kalau dah ditentukan. Betul. Aku still aku nak tanya kalau ada macam red pink apa boleh gigit setengah-setengah. Jadi aku ada knowledge sikit, aku ada knowledge sikit dengan aku ada duit. Kira kan kau dapat 500k, kau dengan dapat setengah. Tapi kau punya bag deal tak ada. Tak, bag deal ada. Bag deal tak ada. Tak ada, kau dengar, bag deal ada kan. Tapi no, it's up till now. Even bila aku buat, aku akan macam kata macam wife aku letak tengah susukan anak, aku akan masuk bilik dia. Babe, dia punya garam berapa? Aku akan tanya. So kira bopen lah. At that point aku cari wife aku kan. Dia tak kenal aku. Sini. Garam berapa? Mesti dia lost lah. Apa, siapa dengan kau? Tak ada, garam berapa? Garam dengan dia punya sukatan tu berapa aku nak tahu. Mesti dia macam sembarang je. Pasal apa dia cakap mesti jadi kan. Alah. So aku rasa aku gigit dua-dua pilah. Half-half. Ui, aku nak duit sikit, nak knowledge sikit. kira kau tamak. Kita dah gini kan. Apa ni, kalau macam let's say that was a scenario where kita go back to time, tanya dapat knowledge ni semua kan. Kau imagine kau dah go back to time. Kau dah go back to time. Okay, aku go back to time. Dah tempat kerja lama Tempat kerja kau lama. dah try kenal aku semua dah. Okay. Siapa? Siapa dah Syah. Sialah, so many episodes. Terlepas Waduh, excited. Okay. 22 minit. Okay, 22 minit ingat. Okay, so kau dah tempat kerja lama. Okay. Aku dah tanya kau. Kau dah datang, aku dah berbual. Okay. Sekali Syah datang kat kau. For real. Oh, kira dia pun tahu. Dia tahu. Tu aku cakap, kau pun tahu. Aku pun isekai. Dia cakap gitu. Best pun aku cakap tu. Jangan apa. You know what to do. Tak, aku tak datang for real lah. Kau dah kira kau ada that knowledge. Kau ada knowledge. Okay, kita aku ada ada knowledge. But kita tak bilang each other lah. Tak bilang each other. Kita macam diam dia. Aku rasa the first thing aku tak akan for real. Aku datang kat SN kan. We don't go there. Aku rasa kau dah cakap gitu, aku gini je. Aku tak pergi kat korang dua pun. Aku cari Syaril. Syaril makan. Sebenarnya kita knowledge tu, atau kita nampak kau buat gitu, kita dah tahu Jimmy confirm Masyul. Dia pun sama kan. Tapi kan aku nak tanya korang a very tak apa. Nanti last part aku nak tanya korang tu benda. Sekarang lah. Okay. Kalau korang given 1 minute, sekarang patah balik in time, jumpa korang punya old self and bilang one thing. Okay. Tu korang punya old self, apa yang kau bilang? 1 minute je. 1 minute je. Memang ini dah macam flash jumpa Batman sekejap je. Kalau kau nak pergi cakap apa, kasih 20 minit mampus je. Boleh Ali dah ajak duduk minum kopi. Tak ada, 1 minute je. 1 minit. 1 minute. Habis kau jumpa dia as a stranger, dia takkan tahu tau yang kau ni muka sama apa? No lah, lain sikit lah. Kau punya younger saya umur berapa? Let's say let's say okay, 21 bila part kita start buat benda bodoh? Okay lah, letaklah 21 lah. Sebelum NS lah. Sebelum NS 18. Sebelum kau masuk NS. Yes. Sebelum NS kira masih far-fetched lah. Belum mature lah. Kasih 21 lah. Okay lah, 21 years. 21 so aku dah nak kahwin siul. Aku kahwin 23 sekarang. Sebelum NS lah. Sebelum NS lah. Okay lah, 18 lah. Kita tak 18 je lah. 18 lah, 18. 18. Sebelum NS, yes, Okay. sebelum NS. Okay. Kau patah balik, apa yang kau akan cakap dia in 1 minute? 1 minute sampai kau dengar. Aku ada 1 minute je, kau dengar. In the future, save duit, belajar. Make sure belajar. Okay. Tu je. Atau make sure cari Yasin dengan Syah. Dah. Okay. Sab aku hilang. Hilang lah. Tak, lepas tu kau just hilang lah. Okay lah. Kau ada ke aku boleh aku start? Kau dulu. Okay, aku akan cakap dengan diri aku. 1 minute go.
nanti ada satu part tu Germany akan menang tau. So kau save banyak-banyak duit, kau bet banyak-banyak. Germany akan menang itu game. Kau jangan sekali-sekala kau takut tau. Itu game sorry maksud aku Korea akan menang Germany itu game. Kau bet on Korea, bawa banyak duit kau pinjam duit member kau, nanti kau bayar balik. Okay, kau just bet, nanti yang untung dia baru kau buat ni. Okay, Assalamualaikum. Skor? Tak apa, kau bet dia menang je. Okay. Banyak-banyak duit, campak je semua. Kau dah suruh bet. Assalamualaikum lagi. Tak lah. Aku cuba sama. Aku pakai batal balik. Aku cakap apa-apa jadi pun kau jangan give up lah boy. Aku cakap itu. Don't give up. Go je. Tu sebab Oh. okay kan? Kalau aku kan, aku patah balik, aku akan sepak aku punya younger self kan. Tapi dalam tangan aku yang aku sepak tu ada satu note. Sebab ya lah. Bukan. Dalam note tu kan, aku akan tulis semua Toto result untuk setiap minggu sampai kira for the next berapa tahun lah. Aku cakap ni tiap-tiap minggu dah. Pau, aku hilang, aku caw dulu. Cuma lah Toto result Sebab aku tak terfikir pasal tu pun sia. Tak lah. Tapi No lah. Okay. For it lah. Aku akan tell my younger self to, yalah, like you said lah, don't give up whatever it is. Jangan give up. And also cherish those who are close to you. And also work hard and make better choices lah. Itu je. Tapi bila macam kau dah patah balik kat the current time that one Boleh aku beli sikit tadi. Sal. Aku cuba, aku salah. Aku nak cakap dia. Jumpa. Aku dah cakap, apa-apa kau ni hidup dalam hidup, tak mau procrastinate. Tu paling important. Tapi kau tahu kan, about going back in time ni macam pecah sikit lah. Pasal dia akan buat another timeline. Different timeline. Kita low-key Tapi tadi kau cakap kita patah balik. During his kalau kau dapat bilang tu kan, kalau younger self kau dengar apa kau cakap kan, then dia akan, you know, you won't be here lah right now kan, that kind of thing lah. Tapi itulah 1 minute kadang-kadang macam kita wish we had more time lah just to say that few more words. Ini macam nak cakap, ini macam imagination kita patah balik jumpa kita jumpa self. Of course. Aku tak nak mendalam jumpa yang orang dah pergi. Yalah, of course. Apa yang kau boleh cakap itu lagi, wah, boleh berlinang air mata episod lain boleh try lah. Episod lain lah. Tapi tak boleh lah tu, aku rasa aku nangis lah. Jangan. Kau imagine kau dah berbual tiga-tiga dah berbual loh. Terus dah kena patah balik. Pam lah tu semua timbul at the same place. Dah cakap. Aku dah suruh debat. Tapi kan, kalau kita nak ikut based on the law of quantum timeline and physics, alright, quantum. Tapi it's best to actually not to show your current self to your past self. Pasal macam Yasin cakap, dia akan alter that timeline. Correct. Tapi kau nak tahu apa yang best thing to show yourself? Betul. Apa benda? Kuih daripada Crunchy Crumble SG. Korang kena show yourself to Crunchy Crumble SG nya IG. Order kuih-kuih dorang. 4 kuih memang sedap. Betul tu. Yes, Crunchy Crumble SG, perisa-perisa yang mereka ada adalah cornflakes cranberry cookies, chocolate coated cornflakes, cornflakes honey, dan juga cornflakes honey with chocolate cheese. Betul, sedap. Dan jangan lupa, bila buat purchase tu, gunakan promo kod kami BYB Raya untuk dapat 15% off bila korang beli 2 botol BYB ke atas. Promo kod tu juga akan berakhir pada 14 hari bulan Jumaat ini. So jangan tunggu-tunggu. Ingat kita tak boleh putarkan time because this red pill tak ada. Betul. Okay, so korang kena order daripada Crunchy Crumble SG. Pergi kat Instagram dorang, bio ada link Google, korang order lah daripada sana. Betul tu. Kan, jangan lupa pakai hashtag BYB Raya for promotion. Betul. Dan aku nak tanya, asal kau kita nanti. Alright. Okay. So anyway guys, jangan lupa follow Crunchy Crumble SG dan juga jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Comment, share, like lah dekat kita punya posting kita lah. Betul. Every like and share really helps the podcast. Algorithm. Yes. Correct. Of course. Okay, with all that being said, kita bertiga nak minta maaf
Kalau kita ada tersalah cakap, terkasar bahasa, terkurang konten, tersalah konten ke apa ke, terpatah balik timeline untuk suruh diri kita berjudi ke, jangan buat tu semua. Kita nak minta maaf daripada hujung ke hujung. Dengan begitu kita Backgate Boys korang rasa bye-bye. Ciao. Kata-kata hari ini, janganlah main mesin, makanlah cucumber. Bye.